Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya saya sangat sedih juga ni. Saya punya ikan yang mati sangat banyak, guys. Saya sebenarnya baru balik sekolah sebab saya ada luka kena kacau. Jadi saya pergi klinik, jadi saya dapat MC untuk ubat. Okey, jadi ikan saya sebenarnya sangat banyak yang mati, guys. Kalau kau tengok, saya dah kosongkan air ni. Dia tinggal hanyalah ikan yang macam ni. Bukan saya tak suka je. Tapi ikan yang macam ni memang ikan-ikan yang tahan pun. Lepas tu ada kaharuan yang ikan haruan kan. Ikan bandaraya dia tak makin besar dah ni. Dia tak makin besar. Ikan haruan. Ni ada kuro-kuro. Ikan tilapia, yang ikan tilapia, ikan oskop, koi semua tu habis semua mati dah, guys. Tengok tulang dia pun dah. Tu. Ni ialah sebab kesilapan saya sendiri tau, guys. Tak ada, dia bukan kesilapan saya sebab tu, dia sebab adik saya ni dia bagi makan banyak gila. Jadi sebenarnya kalau nak basuh air pun dia tak function pun dah, guys. Sebab apa? Sebab kalau kau tengok anti klorin memang banyak, boleh je nak basuh air. Tapi tak ada guna sebab bila ikan dah mati, tinggal ikan macam ikan haruan, ikan bandaraya, ikan kuro-kuro semua tu semua ikannya tak perlu air yang bersih pun. Jadi maksudnya kalau dah ada dia pun useless lah nak basuh buat apa dah. Jadi ikan ni memang saya train dia orang untuk makan pellet memang lama, guys. Sudah berminggu-minggu baru dia pun akan makan. Ikan tilapia, koi, sebenarnya banyak dalam tu. Saya tak larat nak kira dah. Memang balik-balik saya ingatkan walaupun sakit boleh lah saya nak ubatkan hati saya ni untuk tengok-tengok ikan dalam ni. Sekali ada banyak ni je. Tapi ingat ke tak ada dah terus punya ada lagi ikan. Tu pun ikan yang sangat tahan rasuk, guys. Dia air dia terlalu kotor. Dia ada dua sebab kematian, sebab terlalu panas. Dia tempat saya ni terlalu panas. Lepas tu dia punya panas dia tu, dia kan simen ni kan dia macam dia tak serap panas kan. Dia macam kalau panas masuk kat dalam ni, dia akan kena juga kalau kat air. Jadi air tu akan panas. Bila saya pun tahu, bila saya cek kat air tu memang rasa air tu panas. Tapi sebab kat air tu jernih, sekurang-kurangnya ada juga benda yang boleh membuatkan dia orang hidup. Tapi kalau dah double air dah kotor, lepas tu cuaca pula dah macam tu, mati lah. Tinggal ikan yang ada banyak ni. Ada ikan mahal sekali, guys. Karuana, Oscar. Penat saya train dia pun makan. Dia pun makan makanan hidup. Penat gila, sumpah penat. Bukan dekat makanan hidup. Oscar tu saya train dia makan pellet, guys. Ni apa nama, saya punya ikan dah mati dah. Aduh, ni satu benda yang sedih juga. Tinggal banyak ni je, tak marah dah kolam macam dulu. Okay, saya tutup video kali ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.